Okay guys, hai. Assalamualaikum. Aku ni dah lama tak buat konten sebab channel lama aku dah jual. So ni aku untuk channel baru aku lah. Sekarang ni aku nak tahu cerita Onek ni. Aku last jumpa dia dekat PJ ni kan? Ke PJ ke sana pergi kan? Oh lah, itu Kampung Medan lah. Kampung Medan lah? PJ. Kat PJ kan? So aku nak tahu cerita macam mana boleh pindah sampai ke sini daripada studio sana tu. Sana punya studio kita tutup pasal bangunan tu ada satu Cina owner lain dah beli. Oh, Jadi, dia beli bangunan? dia beli bangunan area kawasan tu. Jadi dia nak ni lah, dia nak upgrade dan naikkan harga semua. Jadi kita rasa harga yang naik tu kita orang mungkin tak sanggup lah tu. Tak sanggup lah. Jadi time tu sebelum ni studio sana aku share dengan Lantaro. Masa tu zaman buat dengan Max kan. Dengan Max tu. Jadi tutup, Lan bawa barang dia balik Perak. Aku bawa barang aku, cari simpan dulu. Sementara nak dapat sini, nak dapat buka. Tapi ya daripada sebelum sana tu kau dah ada studio dekat sini kan? Studio mula dekat belakang ni lah, Medai Daman juga. Awal kenal kau lah time tu. Lama tu. Tahun 2003 2004. Lebih kurang start tu. 2003 2004 kan. Tapi kat situ bertahan berapa lama lah yang situ berbelas tahun jugalah, 12-13 tahun. Ui, lama juga lah, 13 tahun boleh stay kan. Yang sana dekat PJ start join dengan Lan tu tak lama, rasa 3 tahun 4 tahun kot. 3 tahun 4 tahun juga. 3-4 tahun je. So kalau daripada sana tu dia punya ni customer ramai tak? Tempat tengok dia pun kan macam studio sana lebih kepada recording. Kalau studio jamming tu sana private. Time tu private. Guna untuk Max je. Untuk Max saja kan. Time so recording banyak lah. Dia recording je kita open. So daripada sana tu pindah ke sini. Pindah ke sini ni ambil masa berapa lama dia tak buat studio tu? 2 tahun ke? 2 tahun? Tak buat? Lebih 2 tahun gitulah. Maknanya barang ni simpan dulu. Lah. Tak ada tempat kan macam mana? Simpan dulu lah. So kalau yalah kan. Simpan kat rumah aku ada home studio. Jadi kan? kerja-kerja studio apa yang biasa-biasa boleh buat kat rumah jelah. Boleh buat macam biasalah. Dulu pun macam tu juga kau buat. Memang dari dulu dekat rumah tetap ada. Yang ni cuma complete lah, boleh jamming semua. Tapi serius lah aku cakap, studio ni lagi cantik ada yang dulu studio sana pasal benda dah siap, kita cuma masuk, kita upgrade sikit-sikit je. Sini start dari from zero. Mana sewa ni kosong, kedai kosong, kita naik batu balik semua. Buat sendiri guys. Nanti aku tour guys. Tempat dia ni memang cantik. Aku tengok pun best lah. Kira standard jugalah. Kos dia berapa ni? Anggaran kau nak buat ni? Kos dia. Cerita kos. RM100,000 kan ni. Ayolah, lebih orang tu lah. Kalau tengok keadaan dengan barang-barang yang rasa RM100,000 lebih kot. Sebenarnya sini floor ni aku share. Kita ada 2 studio. Yang depan ni Megaton Music. Megaton Music depan. Yang studio belakang ada Her Studio. Her Studio tu owner dia adalah Ali. Saya punya lipan bara punya keyboardist. Jadi depan ni saya punya lah. Ada 2 studio lah. Ada 2 studio lah. Jadi kita orang sewa share salah satu tempat ni. So, kalau sewa tu maknanya kita kena kongsi ke atas seorang ke macam mana ni? Share lah untuk sewa semua elektrik apa ni, semua kan? Semua bagi dua lah. Bagi dua lah. Jadi studio sekarang bukan macam dulu sangat. Dia dulu banyak band. Mana kalau ke start kita buka pukul 12 tengah hari ke, bersusun orang nak jamming kan. Sekarang ni kalau satu malam kita dapat 2-3 band pun dah okey dah. Dia tak, bisnes dia tak sehebat dulu lah. Tapi rate dia dah tak sama dengan dulu. Rate lain lah. Rate bergantung atas tempat dan barang yang kita sediakan. Kalau barang kita okey semua, kita boleh tak rate yang okey sikit. Kalau barang kita biasa, kita kena tak rate biasa lah. Rate biasa lah. So kau cerita macam mana barang-barang kalau studio Megaton ni apa? Ikut yang studio ni RM50 sejam buat. Jadi drum kita pakai Yamaha, kita ada M Marshall, JVM, kita ada JCM 800, bass kita ada Haki dengan
apa kabinet dia, aku lupa Kabinet nama. dia. Sikit apa. Itu Marshall kan kabinet tu kan? Ni yang gitar. Yang gitar ke? Keyboard kita ada Korg. Boleh lah. Okay, boleh lah. Barang tu memang sedap lah tu kan. Boleh Haki lah. pun okey juga kan. Dia jenama baru lah Haki. Haki tak baru sangat. Tak baru sangat lah. Tapi ni kita pakai untuk bass head PV. Kabinet apa kau nampak di lebar tu? Ada. Yang ujung tu. Kabinet. CK ke apa tu? GK. CK pula. Galian. Alamak, GK. Oh, baiklah. Lupa. Tak apa guys. Nanti guys aku akan tunjuk guys barang-barang dia kan. Memang best lah. So kalau ikutkan kita nak cerita pasal studio ni memang banyak lah kos saya belanja. Banyak. Sini pun ada bantuan dari kawan juga buat. Kalau aku sendiri pun tak mampu juga. Kita ada kawan dari Azovex. Seorang bos pula aku ni lah. Design? Dia ambil. Design semua sendiri buat. Ni semua buat sendiri. Sendiri, seorang-seorang buat slow sehari. Oh. So macam design kau yang buat sendiri design. Apa ni kan? Sendiri design. Tapi menarik lah, memang menarik kan. Dia macam orang kata kelas. Tak macam dulu punya studio lah. Boleh lah. Dulu kita punya studio. Itu orang kata hidup segar mati Itu yang tak nak kan. Janji ada bunyi. Janji ada bunyi kan. Tapi ni dia kelas sikit standard. Orang datang sini ada air kan. ada peti, ada. Saya boleh nak buat kopi kan. Boleh lah. Sewa sini 50, sana berapa? Sama juga 50. 50. Sana 50, sini 50. Oh, sama juga. Kalau ambil masa ni kau buat ni berapa lama ni? Sikit. Start naik batu tu maknanya kita dapat operasi lepas 4 bulan gitu. 4 bulan. Mana masuk, lepas buat renovate apa 4 bulan, lepas 4 bulan tu baru boleh. Tu complete ke? Belum lagi. Baru boleh. Baru complete lah, baru boleh jamming open lah. Boleh open lah. 4 bulan lah. Tapi ada jugalah member datang tolong kan. Ada macam Cik Mus dengan studio Sina tu aku datang lah. Sini adalah budak Lipan, ada Sari 2, ada orang main lah tolong pekat sikit-sikit. Yang lebihnya kan buat sendiri je lah. Sebab dia orang pun jauh, budak-budak lain nak minta tolong pun kita kesian juga sebab dia orang semua duduk jauh. Saya yang sendiri yang dekat. Aku sendiri yang dekat sini. Jadi memang cari studio sekarang nak buat yang dekat dengan rumah. Sebab dulu senang. PJ jauh kan? 45 minit nak pergi, kadang kita hari-hari kan. Terasa juga kan dia punya jauh tu. Mengatur dengan minyak masa tu sebenarnya. Masa perjalanan kita nak pergi ke sana tu 45 minit. Dengan motor, kalau kereta lagi lah, motor tu okey lah sikit kan. So aku pergi sana pun aku rasa jauh ni. Aku rasa jauh kan. Kita rumah kat sini nak pergi sana. Tapi nampaknya kesempatan time tu studio tu yang ada kita boleh bekerja kan. Okey, jalan dululah kan. Ya. Okey, nanti studio aku turun, nanti aku tunjuk dekat korang. Memang cantik lah kan, daripada dapur sampailah ke depan. So sekarang ni cerita apa projek-projek terbaru? Ada projek-projek lagu ke apa ke? Macam biasa sekarang duk merekod lah. Ada grup-grup yang datang rekod sini. Yang kalau sendiri punya kita orang tengah siapkan album terbaru Lipan Bara lah. Full album lah, kita buat album penuh. Jadi proses dia ambil masa sikit sebab budak-budak lain semua kerja Apik. Semua dia orang ada kerja kiki. Macam aku seorang je yang full time music. Jadi yang lain kadang kena tunggu time yang dia okey baru. Jadi kan? Kita pun tak ada nak kerja apa-apa. Jadi tak ada deadline untuk ni. Jadi ada time kita buat, tak ada time kita relax je. Jadi benda tu drag sikit lah. Tapi dia akan siap satu masa. Satu masa akan siap. Memang sikit, macam studio lah. Sikit. Sekarang dah boleh jalan lah. Jadi semua nasib baiknya kita ni sendiri sebab kita ada studio sendiri. Jadi benda tu tak mengganggu apa-apa lah kan. Kalau kita nak sewa studio, mungkin benda time ni ambil jadi isu juga kan. Lepas tu dia punya apa lagi timing tak sama, yang basis lain ni lain kan. Tu lah jadi macam tu lah. Betul. Tapi kalau macam kau ialah free apa ni, memang buat ni lah sepanjang ni lah. Buat masa sekarang sebenarnya malam banyak kat studio, siang pagi aku banyak tolong orang rumah buat bisnes. Rumah saya buat bisnes jus
Jus. Dia pegagar, jus pegagar ni antara yang best seller lah. Jadi pagi jus saya pegagar. tolong rumah saya, buat perana, ambil barang gitu gini apa semua. Sampai habis dalam pukul 3 gitu, baru saya relax je, tidur apa kejap, malam baru datang studio. Dalam studio. So kalau untuk editing, untuk buat apa semua dekat di sini ke atau dekat rumah? Sekarang dah ada studio, kalau untuk music editing semua buat kat studio je. Kat studio lah semua kan. Kalau rumah tu kan sikit-sikit Rumah lah. tu kadang-kadang nak buat pre-pro apa kan, untuk lagu baru saya buat kat rumah, bawa sini. Bagi dia dengar. So maknanya kau kira sepenuh masa lah dalam muzik lah. Penuh masa. Tapi yang dulu dari album tu, lagu-lagu tu kau yang buat semua ke ataupun ada lagu banyak aku buat, tapi kami dapat ambil lagu yang Nasir ada bagi lagu, pakai 2 lagu yang Nasir. Mungkin lagu dari gitaris ada, lagu dari keyboardist pun ada. campur-campur lah. Kita campur, tapi dari grup, banyak dari grup sendirilah. Konsep dia tu macam mana? Sama juga? Dia tak sama. Buat. Dia rock, cuma dia taklah macam Lipan Bara dulu. Cuma sekarang ni dia bukan nak kata moden pun tak, dia lain lah sikit. Dia lain pada rock Lipan dulu lah. Dia ada unsur-unsur jumpy juga ke punya muzik? Ada? Sebab keyboardist ada, dia tak orkestra sangat, dia lebih macam disco rock ke ada. Ada yang modern lah. Ada yang heavy, yang heavy lah, lagu slow lah. So dalam album tu ada lah lagu fast, ada moderate, ada slow. Dalam segi ni session apa tak ada lah. Semua main sendiri lah. Semua main sendiri lah. Tak ada session tu, siapa nak bayar session. Dulu company bayar okey lah bayar. So drum ni memang masuk sendiri sendiri labut, main sendiri semua. Kalau boleh sendiri kan, lagi bagus sendiri kan. So air tangan kita sendiri. Betul? Semua kan. Ini tak macam album dulu campur-campur. Dulu pasal company kita tak boleh nak halang, company nak session sebab dia nak kejar masa, dia tak nak benda tu ni kan. Ini dah studio kita sendiri. Dia nak cepat kan. Lagi boleh buat, kita buat slow tak apa kan.